back again guys. Biasa aku dengan Mak Duang. Hari ni kali pertama coach dia lambat. Mana boleh polis lambat. Hari ni hujan. First time kita training, weather tak cun. Coach kata kalau 5 lebih hujan kita cancel. Tapi check out on ni macam tak hujan. Alhamdulillah. Aku duk baca komen kan. Semua duk komen pasal aku punya larian yang 5km tu kan. Lepas tu macam-macam orang duk komplain lah. Kata ni lah, kata tu lah. Tapi yang paling menarik adalah dia cakap carbon plate shoes will help you. Kira macam something ada. Kira macam carbon plate boleh membantu lah. So aku dah menerima komen dan teguran. Aku pun pergi belilah carbon plate shoe. Tapi bukan carbon plate shoe biasa-biasa. No. Aku beli carbon plate shoe dari China. Kalau carbon plate shoe On ke Adidas ke On, dia punya harga paling tinggi lah, 1,200 ke atas. Nike pun sama. Adidas good shoes 2,000. Adidas punya Evo Pro. Ya betul, Evo Pro 2,000. Aku pergi run hari tu, ada kawan kita orang cakap try lah Be Mine. Diorang beli dan aku pun beli. Ni bukan review berbayar. So ni adalah carbon plate shoe pertama aku. Be Mine. Tak payah poyo-poyo lah nak beli yang mahal. Kau tahu berapa ringgit ni bro? RM289. Okay, subjektif lah mahal tu kan. Tapi untuk carbon plate shoe, baik orang lain bayar 6 kali ganda tu, RM289. So hari ni kita nak try. Dan kita nak tahu apa function carbon plate shoe Be Mine Tang tu. Aku surprise sebab apa? Dalam dunia sukan ni korang tahu sajalah, dia brand conscious sikit. Dan kau tahu lah stigma pemikiran China made ni kan. Kadang-kadang kan orang cakap tak bagus lah, barang-barang China tak bagus lah. Kau pernah tengok tak kereta China sekarang ni? Kita try dari sudut barang-barang sukan made in China. Ni dia Be Mine. First time coach lambat. Kita rakam hari ni. Hari ni kita rakam Mana boleh polis lambat. Coach dapat kasut baru pula. Aku cakap pasal kasut baru, coach pun dapat kasut baru. Tapi dia lari pace 4 lah. Aku toothpaste je bro. Assalamualaikum. Ya. Tanya. Oi, terima kasih. Baik timing. Ada orang komen, kenapa bagi Alif tempo ni kalau dah tahu Alif tak boleh lari kan? Apa kau yang jawab tu? Dia sebenarnya macam ni. Dia kalau saya kata, okey hari ni time try. Contoh. Okey. Bila time try, apa yang saya minta mesti tak dapat. Dia saya kata, okey time try, okey buat tempo pace 5. Saya tahu memang tak dapat. Kalau saya kata okey Alif buat tempo. Kalau buat tempo mesti tak akan dapat time tu. Tak akan dapat time tu. Sebab tu saya bagi okey tempo buat pace 5 20 minit. Dapat kan 20 pace 5. Ya. Saya minta biar 4. Ya. 4 kali 5 20. Tapi kalau saya kata okey tempo, Alif tak akan dapat pace 5. Tempo kita tak agak-agak macam ni. Tapi at least dapat macam kalau aku lagi macam ni aku dapat tempo macam ni. Okey tempo pun macam ni. Kan? So kat situ lah kita ni. So itulah kenapa bukan saya saja bagi. Ni coach ah. Kau siapa? Kau Sal? Tak kau Sal sekarang? Tak berhenti? Kau Sal? Kadang-kadang itu normal. Biasa. Part training memang macam tu kan. Tapi korang jangan umur 50 boleh lari 2 jam untuk 42. Banyak buat hal kat sini. Dah jom kita training. Jom. Okey, hari ni kita buat sebab Alif pun kaki ada tight sikit. Wan pun dia baru habis race. So hari ni kita layan. Dalam layan-layan kita akan pergi dia punya ni pace. Dia akan kita upgrade sikit. Tapi dia tak lebih daripada, kita lebih kepada steady run hari ni. Okay? Kita tak push lagi. Okay. Dia Okay, jom.
Sekejap lagi kita explain carbon plate tu apa. Kan kita train dulu. Otak aku tak boleh fikir lah bila train. Ada beza lah pakai kasut carbon plate ni. Kenapa lah? Sebab plate tu dia bantu kita punya movement tapak kaki. Gerakan. So kita bila nak lari, kaki depan kita push kan kot. Okey. Kalau kita contoh kita terlampau detail sangat, saya kita lari pun Kita terlalu fikir. So just fokus je running biasa. Bila kita buat teknik, baru dia akan betul sendiri. Jangan takut. Yang dia yang akan betul kita punya teknik running drill tu. Drill Drill. Dia tak boleh betulkan masa lari kau. Tapi sekarang drill tak buat ni. Tak apa. Ya. Selepas lari, 1-2 exercise kita buat banyak kali benda tu, dia akan dapat. Macam itu kita buat. Apa ni, circuit training tu. Circuit training. Dia selain daripada kita punya strength, kita punya running teknik pun dia betul juga. Coach cakap hari ni relax. Relax untuk aku. Relax untuk Ridwan. Tapi tak relax juga. tak relax baik. 5:20 pace. Aku tadi coach datang lambat. Aku dah kena scam lah. Lepas tu dia cakap recovery. Sekarang pace 5:10. Kena scam nombor 2. Aku ingatkan 45 minit. Sekarang dah 40 minit. Tak ada tanda-tanda nak slow down pun. Padan muka aku. Kadang-kadang kita duduk takut kaki tinggi. Iron Man tu, mentality Iron Man tu. Tu lah. Cerita Iron Man ada 3 disiplin tu. Bukan kadang-kadang. Iron Man mana hari ni dah. Ta-ta-tan. 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 Ta-da-da-da-da. Tak boleh. Aku punya maximum heart rate adjusted kepada 194 beats per minute. Harap-harap tak sampai lah ke tahap tu. Dulu aku buat VO2 max, heart rate aku maximum 203. Sekarang 194. Tapi ni nak kena check VO2 max betul-betul lah. By the way, kalau kau nak start training, aku selalu remind, jangan terlalu push. Kalau boleh ada bajet sikit, pergi hospital, buat VO2 max. Nak tengok kondisi jantung boleh ambil ke tak ambil training tu. Sebab ada case yang bila kau tak train, kemudian kau push, ada satu condition di mana dia bukan breakdown fat, dia breakdown muscle. Kau dah menggunakan muscle untuk ni, lepas tu kau akan rosakkan kau punya kidney. Okay, nama condition tu bila kau terlalu exert sangat, bila kau push, kau tak train, tiba-tiba kau push. Okay, ni aku pesan kat korang, korang check korang punya heart rate sebelum korang start training kan. Korang tak nak tiba-tiba kau burst, sign 21 km korang pun tembak, tak boleh. Sebab apa, ada condition nama dia rhabdomyolysis. It's a serious medical condition in which damaged skeletal muscle tissue breaks down rapidly into your bloodstream. Bahaya. So, sebelum korang training, make sure korang check, take it easy during your train and gradually improve kau punya ni. Kenapa aku goyang-goyang kat sini? Sebab nyamuk, bro. Aku sedang dikenduri oleh nyamuk sekarang. So, sebelum korang train, nak ambil coach ke, nak masuk academy ke, make sure kau test korang punya jantung dulu. Hari ni, kita dapat distance 8.69, 47 minutes 55 seconds, pace 5.31. Maximum heart rate aku tadi 179, average 159. So heart rate zone aku tadi 159.
Aku rasa okey. Walaupun hari ni petang tadi aku ada show, tak cukup rest. Tapi mungkin sebabkan kasut Bimai aku. Kau jangan judge Kasut aku RM289 tau, termasuk shipping. Okey, kalau dari segi pace tu dia boleh maintain below 530 tu dah cantik lah. 530 to 520 dia punya steady pace run. Kira cuma kita nak loading dia punya speed and speed endurance. Bila dia punya speed and speed endurance tu dah naik, so dia akan steady pace dia akan cut lagi below 520 dia mungkin 510 dia akan boleh consistent steady pace dia. So itu kita tengok dalam berapa minggu lagi nanti. Berdasarkan fitness aku hari ni, so aku maintain steady run every day. So aku check kat jam aku, kalau 5k prediction sekarang 21. Kalau 10k aku boleh lari 46 minutes. Half prediction aku sub 2 hours 145. Tapi ni yang paling best. Kalau ikut body aku sekarang, as of today, aku punya full marathon prediction is 3 hours 57 minutes 34 seconds. Dan aku sub 4 hours. 11 weeks to go. Inilah dia. Gatal sangat nak main bola. Orang lain main bola, kau pun nak main bola. Padan muka ni.